Jumaat ni 6 hari bulan Mac 2026 bakal ada bayaran sebanyak RM200 bakal disalurkan kepada mereka yang berkelayakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Nabi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, hari Jumaat ini 6 hari bulan Mac 2026 bakal ada bayaran bantuan sebanyak RM200 bakal disalurkan kepada mereka yang berkelayakan. Bantuan yang dimaksudkan adalah bantuan budi diesel RM200 setiap bulan sejak daripada pertengahan tahun 2024 lagi apabila penyasaran subsidi diesel diperkenalkan dilaksanakan. Jadi kepada mereka yang berkelayakan yang sebelum ini memang diluluskan ataupun baru sahaja diluluskan sepanjang bulan Februari 2026, anda bakal menerima bayaran ke dalam akaun bank anda hari Jumaat ini. Ataupun bagi mereka yang kalau katakanlah tiada akaun bank, anda boleh mengambil tunai di mana-mana cawangan BSN yang berhampiran dengan anda. Untuk rujukan, bagi mereka yang masih lagi tidak mengetahui berkaitan dengan bantuan budi diesel, namanya bantuan budi diesel. Okey, ini adalah terkait dengan penyasaran subsidi diesel. Seperti dijelaskan tadi, subsidi diesel telah pun sebenarnya ditarik balik, tapi secara teknikalnya tidak ditarik balik, cuma telah pun disasarkan kepada golongan-golongan tertentu saja. Jadi penyasaran subsidi diesel ini menyebabkan ada golongan-golongan tertentu pengguna kenderaan berdiesel, sebagai contoh petani, nelayan, pekebun dan sebagainya yang menggunakan diesel. Mereka ini terkesan, jadi pihak kerajaan telah memperkenalkan bantuan budi diesel ini sejak daripada pertengahan tahun 2024 lagi apabila penyasaran subsidi diesel ini telah pun dilaksanakan. Jadi mereka yang berkelayakan menerima RM200 setiap bulan dimasukkan ke dalam akaun bank ataupun ambilan secara tunai. Dan harus diingatkan, penyasaran subsidi diesel ini hanya melibatkan di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Harga diesel di sana masih lagi kekal harga diesel yang bersubsidi, tidak seperti penyasaran subsidi RON 95 yang dilaksanakan tahun lepas. Penyasaran subsidi RON 95 melibatkan semua negeri termasuk Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Dan konsepnya agak sedikit berlainan, yang mana untuk subsidi RON 95 penyasarannya menggunakan MyCard. Jadi mereka yang berkelayakan hanya perlu menunjukkan MyCard mereka saja untuk membolehkan mereka mengisi harga RON 95 yang bersubsidi. Tapi untuk budi diesel ini agak sedikit berlainan. Harga diesel di petrol pump station adalah harga yang telah pun diapungkan. Jadi semua orang tanpa mengira siapa mereka, status mereka, mereka akan mengisi harga diesel yang sama, iaitu harga diesel yang diapungkan. Cuma mereka yang berkelayakan yang telah pun dikenal pasti menepati kriteria syarat-syarat yang telah pun ditetapkan, mereka ini boleh memohon untuk mendapatkan bantuan budi diesel RM200 ini. Jadi untuk bayaran seterusnya bulan Mac dilakukan pada hari Jumaat ini RM200, dan bayaran seterusnya pada bulan April bakal dilakukan pada 8 hari bulan April, Mei juga pada 8 hari bulan Mei, kemudian Jun pada 9 hari bulan Jun, Julai pada 8 hari bulan Julai, Ogos pada 7 hari bulan Ogos, September 8 hari bulan September, Oktober juga pada 8 hari bulan Oktober, November pada 6 hari bulan November, Disember pada 8 hari bulan Disember, dan terakhir Januari 2027 pada 8 hari bulan Januari. Harus diingatkan, walaupun jadual dikeluarkan sehinggalah bulan Januari 2027, bantuan ini masih lagi berterusan, kecualilah kalau nanti ada pengumuman lanjut berkaitan dengan bantuan ini, mungkin mekanismenya diubah dan sebagainya. Yang itu nanti kita harus menunggu sehinggalah pengumuman dilakukan. Tapi buat masa sekarang ini, bantuan ini sentiasa berterusan, dan permohonan juga sebenarnya bagi mereka yang masih lagi belum memohon tapi berkelayakan menepati kriteria syarat-syarat yang telah pun ditetapkan, mereka masih lagi boleh menghantar permohonan menerusi pautan rasmi untuk budi diesel ini, iaitu di budidiesel.gov.my. Untuk memohon, anda perlu mendaftar akaun anda terlebih dahulu. Setelah pendaftaran berjaya dilakukan, anda boleh menghantar permohonan anda untuk dipertimbangkan. Jika diluluskan sepanjang bulan Mac ini, paling awal anda bakal menerima adalah pada bulan April 2026 nanti.
Dan sedikit perkongsian berkaitan dengan syarat-syarat untuk membolehkan anda mendapatkan bantuan bagi budi diesel ini, antara lainnya seperti yang telah pun dinyatakan adalah warga negara Malaysia dan pendapatan tahunan individu atau pasangan 100,000 dan ke bawah. Seterusnya, kriteria pemilikan kenderaan adalah kenderaan kegunaan persendirian iaitu kenderaan diesel individu, kemudian lesen kenderaan motor ataupun cukai jalan yang masih aktif, kenderaan diesel diisytiharkan di Semenanjung Malaysia dan berdaftar di JPJ menggunakan nombor MyCard. Seterusnya, kriteria tambahan tidak layak budi individu adalah motosikal diesel, kenderaan persendirian berdaftar bagi kegunaan syarikat atau pertubuhan, kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun, kenderaan berdaftar sebagai e-hailing dan jenis kenderaan seperti caravan, motorhome, van persiaran dan bas persiaran adalah tidak layak untuk mendapatkan bantuan budi diesel ini. Jadi guys, untuk rujukan anda boleh pergi ke budidiesel.gov.my. Segala informasi terkait dengan bantuan budi diesel ini ada di situ berkaitan dengan syarat kelaikan, bagaimana cara memohon dan sebagainya. Itu saja sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.